Tuan, ramai orang takut beli emas bila harga naik. Tapi bila harga emas turun banyak macam sekarang ni tuan, ramai pula yang tunggu. Jadi persoalannya, tuan nak tunggu apa lagi? Sebab apa? Harga emas hari ini sekitar RM610 segram. Sedangkan kalau kita tengok harga tertinggi tahun ini tuan pernah mencecah sekitar RM764 segram. Maksudnya kalau tuan beli emas pada hari ini, tuan akan dapat diskaun sekitar RM154 bagi setiap gram. Nampak macam kecil tuan, tapi cuba kita kira kalau tuan beli 10 gram, beza harga tuan akan jimat sekitar RM1,540. Kalau 20 gram lebih kurang RM3,060, 50 gram sekitar RM7,000 lebih. Dan tuan kalau item lebih besar 100 gram, perbezaannya mencecah lebih RM15,000. Sebab itu tuan orang yang faham tentang simpanan emas, mereka tak terlalu fokus pada harga hari ini. Mereka fokus pada peluang apabila harga berada di bawah paras tertinggi sebelum ini. Dan tuan jangan risau kalau tak mampu simpan banyak, tak perlu beli terus 10 gram ataupun 100 gram. Mulakan ikut kemampuan sendiri. Nak mula RM500 boleh, RM300 boleh, malah tuan RM100 pun tuan dah boleh mula. Yang penting bukan berapa banyak tuan bermula, tapi tuan mula menyimpan sebab peluang yang terbaik selalu tak datang setiap hari tuan. Jadi semoga perkongsian saya bermanfaat untuk tuan yang nak mulakan tabungan emas pertama tuan bersama dengan Papigo. Tuan boleh isi borang saya kat bawah. InsyaAllah saya akan guide sebaik mungkin.